Se. Oi. Apa lagi se ni kata Viva pula semalam buat Wira. Pasal Wira nanti dulu. Kita sekarang nak buat Viva ni. Kenapa masalah Viva ni apa ni? Nak servis turbo body dia. Oh. Kena buka lah. Bagian tu ini ada leceh sikit pasal dia turbo power. Kita kena buka dulu intercooler apa semua ni baru dapat jumpa ini turbo body Okey. Okey, tengoklah aku buka ni turbo body. Jadi turbo body sini nak buka dia ada skru 10, okey, plier, kena plier lah, ada kulit dia. Ada skru kat tepi ni satu. Sini kena buka. Settle buka intercooler. Ni baru nampak dia punya turbo body. Itu dah kena cuci kan ni Kau tengok memang kena cuci tengok. Oh, mak kau main hitam lagi Masya-Allah. Ini dia punya engine, jadinya dia ada jalan air lah. Dia ada hose belakang tu ah. Hose belakang. Cakap buka terus lah senang kan. Jadinya kita boleh basuh dalam ni semua kan. Cuci semua lah. Cuci semua. Ini cara cuci lah. Cuci pakai tembak je petrol. Lepas tu kau gosok. Weh, bukan main hitam lagi minyak Dah macam tahu apa? Macam kopi 74 belalang ni lah. 74 belalang. Bukan main kotor lagi lah. Tembak lah petrol. Ada petrol yang kau tembak je mana ada lubang ada. Ni lubang tembak je. Oh, ini nama cuci lah. Dia cuci tak susah. Kan susahnya nak membuka dengan pasangnya.